Siapa nak ikan fresh from oven tadi? Dessert table dah bertambah. Ni, kenapa? Saya nak makan hari ni. Let's go, kita nak pergi solat raya. Tengok ni, ada pakai baju raya. My baju raya is purple. I like the bunga-bunga. And it's traditional. It's just baju raya Kurung Pahang. Budak-budak beratur nak ambil duit raya. Dia dapat duit raya. Ada gambar masjid. Since kita pendek nampak younger, diorang tahu kita ni form 5. Nak balik kampung, nak balik kampung. Kita ambil gambar dulu. Tripod kesayangan saya. Nak balik kampung. Tak, bisikal tak saya. Jom. Kita dah siap-siap pakai. Tada! Kasut raya tak ada. So, kita pakai je lah kasut apa yang ada. Selamat pulang ke kampung. Let's go. Alhamdulillah, kita bukan ke arah Ampang. Ya Allah, jam daripada sebelum Mun. Sebabkan kita menghala ke Kelantan. Memang je lah weh. Taklah, kita kan pergi Pahang. Malam tak jam. Oh, malam malam tak jam? Raya. Raya orang pergi solat. Kita ambil. Alhamdulillah tak teruk sangat. Tak teruk sangat. Kita konvoi 2 kereta. Saya gosok tahu samping dia secantik-cantik je. Rupanya lipat je. Kau tahu, saya tak payah sungguh-sungguh sangat. Kita orang tengah berhenti R&R. R&R? I don't know. R&R lah. Berhenti toilet break. Tapi dah nak sampai dah. Dah sampai. Hancurin. Afiq tengok, Afiq makan apa? Ni, cornflakes. Ni, okey. Tadang. Ni tak nak? Budak muntah 2 kali. Dah tak ada dah baju raya dia. Mari kita makan. Tada, tada, tada. Saya tengok. Sedap. Oh, tak rasa tu. Tak tahu apa nama dia. Dia macam pop yang mana. Teraya rumah Pak Uda. Pak Uda masak nasi dagang. Ada lagi. Okay, mana Afiq nak makan? Mana Afiq nak makan? Nasi dagang. Kau kata nak sate, kau kata nak nasi. Sedap lah. Itulah dia kata kita tak ada tanah. Kita tak ada tanah. Kata nanti kita ambil dah. Oh, besar weh. Yang diorang. Kami balik. Dah sekali. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Ambil gambar. Kami dari Temalong mengucapkan Selamat Hari Raya. Kita pulang. Allah panas ya. Bye. Nanti pergi rumah Afiq Raya. Pergi rumah Afiq. Afiq ajak datang rumah Raya tu. Mari kita pulang. Ni, CJ. Siapa nak balik Kelantan? Kita dah sampai PD. Oh. Filter belakang ni. Sejiknya. Wah, ada. Besar macam dia, I love. Tak hemat. Yeay, kuih raya kita. Tak ada keropok dah lah, Dik. Ada kopi ko Ini ada 3 flavor I letak dalam ni.
Sebab tak perlulah banyak-banyak dia. Biskut adik, ni Wolfo, ni kacang. Dan tu kereta ubi yang pedas tu. Ni red velvet mama. Ini hotel yang bagi. Lepas ni nasi goreng ikan bilis, bukan prawns. Tak ada prawn dah. Ada ni. Ni awak taruh botol air. Ada buah. Mana air tak ada setiap kali ke? Kita sisihkan air. Cantik ya. Saya suka. Sebab dia macam a whole space. Yang kita pakai kat sini. Tunai. Kita kat sini. Selamat Hari Raya kedua. Ni kita bawa juga. Kita ada Milo kat sini. Kita ada gula, susu. Semua. Apa nak ada boleh order. Itu disediakan. Ini kita bawa juga. Tada! Oh, sudah dapur dia tengok. Ada microwave. Mama kata dia nak dapur macam ni. Kecil je. Rumah pun sikit. Jalan pun tak jauh. Dapur Mama nak kecil. Dapur Mama punya periuk je dah satu besar ni dah. Dah satu besar ni. Satu dapur tempat dapur. I mean separate the... Mama nak dapur satu lagi yang maksud dia. Dia ni macam untuk makan. Tahu ya lah. Kalau saudara kan tak sih makan ni lah. Begitu. Dia nak salah style. Kita dah sampai. Banyak kedai tak buka. Kedai ni buka. Rezeki tom yum. Oh panas subhanallah. Macam banyak pilihan. Okay, kita tak ada masak panas lagi. So, dia lagi setengah jam. Tapi kita dah lapar, dia pukul 4. So, kita akan beli benda lain. Next kedai, kita ada Huda Tom Yum. Ya Allah, panasnya. Itulah dia dah siap dah. Dan ready untuk masak. Sebab kita punya lapar. Yeay. Ya. Dia punya fancy je dia punya udang. So, kita dress up balik. Alah macam dress up pun seluar ni macam kampung style. Kita nak pergi pantai. Ramai orang. Let's go. Turun daripada lobby. Tada! Oh, lah, I tak masuk. Tu dari jalan masuk. The angin is so sedap. Tak rasa hangatnya Malaysia. Hahaha. Cantik. Mesti korang tak nampak ni. Tapi dia cantik. Tengok ni. Ada banyak. Ada tahulah apa orang panggil pondok-pondok. Nak pondok-pondok, baik pondok-pondok lah. Ke area yang depan dia ada McD, Mary Brown dengan Chicken apa tak kat sana. And it's very dekat. Tengok, nak tengok kedai. Tengok kedai tu. Nak tengok apa? Wah, cantiknya sunset dia. This is our building. That is where we go. It is all the food yang tak sihat. So now kita nak pergi mana, Dik? Pergi arcade. Where's the arcade? Try. Arcade there is there. Right there, beside the sales gallery. Banyak claw machine je. So much that is only closed. He didn't listen and just said, there's only closed. Adalah sikit. Sedih betul. So now we are out untuk beli Mary Brown. Sebab dia dekat situ je. So kita orang jalan kaki je. Sebab dia nak makan Mary Brown. Malah kita pergi membeli. Dari sini boleh nampak Mary Brown. Lazat. It's so ramai people. But we got our 9 pieces bucket. Dan ni dapat ice cream dia.
But the thing is, tadi of course our family akan minta drumstick and Thai. Tapi korang tahulah, kalau ramai orang setiap kali masak angkat, so dia cakap dia tak boleh nak janji lah. Pasal I macam I diam kejap kat situ, and belakang I tak ada orang sebab I nak bayar pakai cash. Lepas tu dia macam I tak boleh nak janji lah. Pasal I macam I fikir dulu lah, I tak boleh sebab family I tak makan. Bapak sternnya I. Lepas tu dia macam I macam tak boleh ke kalau I tunggu je. Lepas tu dia cakap sebab ramai orang kan, jadi macam dia pun tak sure. Lepas tu last dia kata macam kalau macam dia kena campur-campur boleh ke? 5 spicy, 5 non spicy. So I macam okay je sebab I pun tak rasa nak makan sangat. So family I pun tak makan kalau tak mengikut bahagian yang diinginkan. Jadi lebih baik I buat macam tu. And yeah, it works. So be stand with your choices. Sebab I macam okay, kalau dia tak ada nak bagi, I boleh je pergi kedai lain, KFC ke. So begitulah cerita dia, macam mana I boleh dapat 9 pieces. I pernah buka puasa Mary Brown dekat Melbourne. Lepas tu kita orang buka puasa tu dekat resource room, public area, tapi di bilik lah. Lepas tu bila kita orang keluar daripada resource room tu, memang kita orang macam dah kemas lah, dah kemas. Dan kita orang duduk tingkap sebab time tu winter ya, tak silap I. So sejuk lah nak buka tingkap malam-malam tu. So kita orang masuk balik, buka aja pintu tu memang bau Mary Brown. Semua orang masuk macam wow, korang makan apa? Morning. Saya dengan baju sekarang. Korang tengok Mama punya outfit. Mama pakai saya punya MSSM punya apa tu? Satu suit yang kita orang dapat tu. Alamak, macam track suit, windbreaker macam tu. Kita nak pergi breakfast. Let's go. Saya naik dengan heels, kasut dalam kereta. So kita kena ambil kasut dalam kereta sebab sangat awkward dia macam ni. Suka outfit. We are our mom's athlete. I dah dapat shoes I. Ta-da! It's from Decathlon. I like it so much sebab dia macam betul-betul buat kaki I. Fit. Tunjuk sikit Mama punya outfit. Outfit manager kita, team manager. Kita pergi membeli buah. Bukan buah. Why the anggur is so gemuk macam cherry? Nice. Tembikai. Jadi bahaya. Saya dengan Mama nak cari kek sebab on the kita orang tak ada kek raya lagi. Mama orang British raya. Makan kek raya. First day raya saya nak cari pastry, tapi kedai semua tutup. Kita beli kek kat Baker's Cottage. Nak beli kek apa? Kek sponge. Kita orang bukan makan kek krim pun. Nak beli kek. Sedapnya baru. Sedap ni. Susah. Beli yang ni, yang dah potong je. Kita berkelah di sini sebab nak berkelah kat pantai tengah panas. Kita ada kuih raya juga. Dah just kuih raya. Kita nak keluar, Mama nak pergi makan. So kita pergi makan dulu and pergi pantai. Nak suruh pantai sini. Besarnya tempat dia. That's the best part. Ya, ada segala-galanya, segala dessert, segala cendol, segala goreng-goreng. Satu tempat ada sini. Mama, nak beli cendol apa? Cendol kacang dengan Mama nak cendol jagung dan kacang. Okay. Abang nak coconut shake. Bandung. Ni cendol. Ini roti salai. Ni sayang. Okay. Saya beli jagung. Buat main jagung. Kecil sangat. Tapi RM5. Rasa dekat Petronas macam lagi besar sikit. Tapi yelah, dekat depan Teluk Kemang memang mahal lah kan. Berpisah. Dia datang pula dengan kelompok leko. Nak satu? Tak nak sos. Yang kat atas tu memang sos. Yang
Dah sabar. Kat sana lagi banyak aktiviti. Kita malas ramai orang. Mama nak main apa? Tak ada main. Kita jalan ambil angin. Jomlah kita tengok mainan apa yang ada. Kuih tiaw ke? Bungkus. Ke nak beli mana? Oh, okey. Ada buah pula. Okey. Mari kita beli cak kuih tiaw. Apa nak tengok lah kan? Okey. Ah, cantiknya sunset. Dekat sini. Besar sangat dia tempat dia. Dah siap. 5 minit. Morning. Kita nak check out. So, kita kena habiskan food. Nasi goreng. Nak kena kemas. Baju dah kemas. Baju saya dah kemas. Room service. I saw the right button. Okay. So kita balik ni duduk kereta. Saya dah duduk depan. Ha, saya tak drive. Yeay. Alhamdulillah. Dia tadi ada orang hilangkan kunci kereta. Saya yang jumpa. Kita dah sampai KL and kita dekat Cozy Corner. Cozy apa tu? Cozy House. So today I bawa dia nak pergi ke Alice Mall sebab Book Access nak buat, nak tutup dah. So dia nak bagi book free. Ya Allah, jam. Siapa kata KL ni tak jam? Tipu belaka. Itu zamannya 1990. Sekarang ni jam. Dalam mall ni pun jam. Alhamdulillah kita dah dapat parking. Tapi baik saya record perjalanan saya untuk ke pintu sebab saya takut saya tak jumpa dah. Are you excited for your books? Yes! Alah, nanti yang ambil komik juga. Oh, ni pintu. Oh, solat. Yang beratur daripada eskalator ni. Dan I tak nampak pun Book Access kat mana sekarang ni. Book Access hujung sana. Jauh lagi. Nampak tak? Yes. So, kita orang dah dapat exit. 18 buku. Total 18 books. Tapi I ambil 5 je. Yang lain dia punya. I'm not Kalau pembaca. boleh nak lama lagi, tapi someone doesn't want to be much more longer here. It's already like 5:40. Kita orang sampai tadi asar pun tak lagi. Pukul 3 lebih. Keluar rumah. Morning kita shopping grocery. Tempat saya nak makan sikap. Bawah tidak sangat kuat. Jadi kita tengok dulu ban-ban yang ditawarkan. Untuk beli ikan. Nak buat nasi kerabu. Banyak ni ikan cakap. Now kita kat Giant pula. Kaya ada barang yang tak ada. Lepas ni kita kena pergi Smith Mart dengan Fish Market. Nasiblah rumah ni dekat je dengan semua-semua benda tu. Now kita nak keringkan apa yang kita beli tadi. Kita agak-agak je lah. Biasa kita buat atas kan. Okay, sebabkan kita dah siap-siap ikan semua. Pasal ayam bagai. Mama naik salat jap. I baru lepas salat. So kita tak tahu nak buat apa sementara tu. I sambil-sambil tu I tengah tengok I kacau-kacau our kelapa lah kan. Memasakkan dia sekatakan tak adalah minyak sebelah. Anyone beginners, kalau kita nak masak besar kita memerlukan banyak bawang. Kalau korang tak tahu nak buat apa, korang tolong kupas je. Takkan ada salah, percayalah. Mari kita kupas. Nasi kerabu. Saya nak makan hari ni. Nak buat tumis. Yang ni kelapa yang dah siap dikeringkan tapi belum siap diproses. Sebab kita kena taruh ikan dulu. Our tumis punya progress kita. So tengah tunggu tumis ni pecah minyak. Kita dah tambah dah extra santan tadi sebab dia macam tiba-tiba sikit pula kan. So kita tunggu dia pecah minyak. Oh, this is the ayam yang dah diperap untuk ayam bakar Esa.
hari raya. Kita dah basuh, kemas dan lap dish bekas yang sangat berwarna seperti kaca. So kita nak buat ulam. Tumis. Dan kita akan masak makaroni sikit. Kita nak bakar ayam, tapi kita kena test dulu rasa dia okey ke tak. So kita bakar dalam dulu. Ni nasi. Satu periuk akan on the way. Lagi ni meja minuman. Lepas tu kuih raya saya dah siap tumpuk. Kek raya siap. Nanti saya nak letak dalam bekas. Ulam-ulam yang kejap lagi saya akan uruskan. Saya tengah keringkan dia. My next batch of ulam. Ni ulam lain pula. Jadi kita kena potong kecil-kecil. So let's go. Ni Cik Su dah tolong Cik Su bawa kek. Tada! Ada dua. Kereta lagi satu, kek lagi satu. Wow, kek batik indulgence. Hidang, mana kek lagi satu? Oh tu. Kenapa kat bawah? Apakah ini? Ni sirap, minta sasi. Suka air ni. Dessert table dah bertambah. Ni. Okay. Tulis nama dia. Wah, bandar. Cik tunjuk kat Acik. Tu Acik. Pandai dia tulis. Nak air ke? Habis lagi tu saya tak tambah yang lain. Muhammad belum. Muhammad. Afiq. Muhammad tak tulis pula. Alamak. Ni tulis kat tepi ni. Tulis kat tepi Afiq. Tulis kat sini. Ni nasi kerabu punya set. Next kita ada nasi impek. Laksa punya set. Ni nasi impek punya set. Dengan lemang ada kat situ. Tiding. Yang baru dipanaskan. Siapa nak ikan fresh from oven tadi? Untuk Mama. Thank you. Tu nak bawa pergi school ni? Mana satu nak bawa pergi school ni? Ni. Itu. Ni dalam ni. Okey, bawa balik. Sedap ke? Ya. Ada coklat. Ada coklat. Proses membungkus-bungkus. Ni timun siap dengan kek, kuih semualah. Dalam proses mengelap pinggan mangkuk periuk belanga untuk menyimpan. Ini bukan periuk belanga, ni apa entah. Bersambung dengan sugar pula. Allah.